Oh, atas hidung ah. Kiri jauh, kiri jauh. Ada laut. Assalamualaikum dan selamat pagi kawan-kawan. Okey, jumpa lagi kita trip pada kali ni. So sekarang aku dekat JT Cik Rahmat, Pantai Remis. Trip kali ni dengan adik aku Upi. Okey, ni Lan dan Abang Muzani. So kita orang plan untuk cari siakap dengan MJ lah untuk trip kali ni. Okey, kita orang dah sampai kat spot pertama. Okey, jemput kawan-kawan untuk tonton video sampai habis. Tengok apa hasil kita pada trip kali ni. Oh, atas hidung ah. Apa? Tindik hidung. Itu lapar betul ni. Okey, first strike untuk hari ni adik aku dapat seekor krab. Patutlah ada besar. Memang ada barang. Alright. Okay. Tak tahu benda hidup lagi nak fresh je. Tak tahu. Ada fresh, ambil fresh. Air sikit tu boleh. Boleh tambah lah. Kerapu, boron. Bangges. Bangges itu. Okey, ni pindah ke spot kedua. Kita orang dengar kabar hari ni ada sangka GT pecah. So tu yang beratur beramai-ramai tu tengah gasak tu naikkan GT. So kita orang nak try jugalah. Aduh. Tak luar, tak luar. Ingatkan dapat GT. Rupanya sirat besar lah tu. Ada saiz besar throttle motor. Okey, aku strike lagi kali ni. Jom kita tengok apa hasil aku dapat kali ni. Angin. Oh. Alhamdulillah. Ada laut.
Alhamdulillah dapat strike gurau, boleh tahan juga lah saiz sidangan. Dah lama dah ada makan tu lah. Tu lah. Ada Lan? Ada. Ada, tarik je. Ada belik tu. Udang serik buat bottom ke? Lepas hello je ni nak baling ni. Tiba Ni, dia Pak. sambung. Ada barang. Pandai main lah. Pandai main lah joki. Laju. Kiri jauh. Sekejap. Yang video. Alhamdulillah. Gambaran. Racing GT. Okay, sebab tadi kita orang ada dapat beberapa ekor GT jugalah. Ada yang off record strike. So sekarang kita orang pindah ke dalam sikit lah untuk cuba mencari siakap gorgon. Oh, treble hook kali 3. Ini hari ni ke depan. Aduh. Alright. Okay, kalau macam yang korang nampak, air hari ni keruh lah sebab semalam hujan lebat. So memang tak ada sambaran siakap lah carrier ni. So kita orang plan Depan untuk boleh sini. rehat dululah, makan tengah hari. Sekejap lagi sambung balik. Air tu. Memang tuan ni betul. Angin. Okay, sesi petang ni kita orang pindah balik ke area Sangkar ni. Tapi hujan lah petang ni. Untuk petang ni ada jugalah strike siakap dengan MJ, tapi kebanyakannya semua off record lah. Okay, Alhamdulillah ni hasil trip kita orang pada kali ni lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di trip akan datang. Assalamualaikum.